This video is brought to you by One Piece East Blue Sands. Ini berita baik guys, special untuk nakama-nakama One Piece. Dengar sini, East Blue Sands menghasilkan perfume anime One Piece pertama di Malaysia. Kuantiti setiap botol adalah 32 ml yang mana dapat menyebarkan 300 kali semburan perfume yang tahan lama dan padu. Paling rare, boleh buat layering teknik combo. Contoh, Zoro plus Luffy bagi bau lebih bold dan fresh. Luffy plus Sanji pula lebih sweet dan clean. So boleh ikut style korang. Ni part paling best. Khas untuk follower Kimis Converto, diorang bagi voucher diskaun 45%. Jimat gila. Untuk nakama yang nak generate income, boleh join affiliate. Korang akan dapat komisen 14 hingga 18%. Tapi ini eksklusif untuk subscribers channel Kimis Converto sahaja tau. Ingat, perfume by East Blue Sands ini sangat limited. Hanya 77 botol saja terjual setiap bulan bagi setiap karakter. Stok terhad. Siapa cepat dia dapat. Jangan lepaskan peluang. Jadi nakama yang paling wangi dan paling awal grab. Link aku letakkan di ruangan pin komen di bawah. Penjelajahan di lautan luas, dengan kini semuanya jelas. Setiap teori dan analisa membuat kita terpesona. Kimis Converto, sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Nami hingga Sanji, setiap kisah penuh inspirasi. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Akhirnya kita dah tahu Devil Fruit Loki. Ui, betul ke ni? Dah banyak gambar-gambar AI yang menunjukkan Devil Fruit Loki adalah sejenis dragon. Sebab apa tahu? Dalam spoiler kali ni ada bagi tahu yang Loki bagi tahu dekat ally dia, suruh diorang naik dulu. Dia cakap dia tak apa sebab dia boleh terbang. Terus fans semakin yakin yang Loki memang sah jadi kru ke-10 Mugiwara Pirates. Sebab tak payah Loki masuk dalam kapal, dia follow je diorang dengan cara terbang. Tapi bukan ni je tau leak yang kita dapat, ada banyak lagi. So please stay tuned until the end of this video untuk mengetahui keseluruhan spoiler yang baru kita dapat ni. So jom, let's proceed with the content. Ikuzo ya Rodomo. Spoiler mendedahkan bahawa chapter 1171 nanti bertajuk Ragnir. Kejap lagi aku akan share satu teori menarik pasal Ragnir ni, okay? So stay tune sampai habis juga tau. Ada nakama kita share. Di cover page chapter ni, kita dapat melihat satu cover art yang mempamerkan Zoro dengan kucing di atas kepala dia. Spoiler yang pertama mendedahkan bahawa nampaknya Imu mengalami kesan balas ataupun backlash selepas kehilangan Harold. Jadi Imu enggan menghantar Knight of God yang lain ke Elbaf. Imu berkata Elbaf tidak akan pernah bersekutu dengan kerajaan dunia kerana mereka mempunyai kaitan dengan D-Clan. Kemudian kembali ke current storyline. Hajrudin meminta maaf kepada Loki dan membebaskan Loki. Aku rasa lepas Loki dah ceritalah kan sejarah-sejarah dia dengan bapa dia, dengan King Harold, dan apa sebenarnya yang berlaku. Nampaknya Hajrudin dia dah salah faham yang besar lah dekat si Loki kan. Bukan kata Hajrudin je, seluruh bangsa Giant lah salah faham yang besar terhadap si Loki ni. Dan akhirnya diorang pun dah tahu kisah sebenar pasal Loki ni. Dia bukannya traitor, dia bukannya King Slayer, tetapi sebenarnya dialah orang yang sebenarnya nak menyelamatkan bapa diorang lah. Tapi nampaknya disalah ertikan. Tiba-tiba seekor raksasa rangka Droger yang sebelum ini kita tahu Somers yang hasilkan kan, jatuh ke dunia bawah tanah ataupun underworld. Loki mendakwa dia boleh terbang, lalu menyuruh yang lain meneruskan perjalanan sementara dia mengendalikan raksasa itu. Dekat sinilah yang ramai orang mengatakan mungkin Devil Fruitnya si Loki itu adalah naga. Dan banyak jugalah gambar-gambar AI, gambar-gambar yang dihasilkan fan arts antaranya kan, yang menyinggung bahawa Devil Fruit Loki ni adalah naga. Tapi masih lagi belum confirmkan daripada spoiler ni sahaja. Mungkin kita kena tunggu chapter sebenar yang keluar nanti, barulah kita tahu betul ke tak betul Devil Fruit si Loki ni adalah naga. Luffy kekal sebenarnya untuk melihat pertarungan tersebut walaupun Loki dah begitu gerak dulu. Betul, Loki menamatkan pertarungan dengan Droger tu dengan serangan Niflheim menggunakan Ragnir yang membekukan raksasa itu. What? Luffy sangat kagum dengan kuasa Loki dan spoiler pun tamat. Gila lah Ragnir Loki ni kan.
Yang sebelum ni kita boleh tengok dia mampu untuk summon thunder. Dah macam Mjolnir si Thor dah. Tapi sekarang ni dia boleh bekukan pula. Dah macam itulah dia. Dah macam Frost Demon dah. Patutlah sebelum ni kalau korang perasan dekat dalam hint. Hint kan sebelum keluar spoiler dia akan keluar hint dulu kan. Kita dah tengok dia, ada satu gambar beku. Kita ingat mungkin dalam chapter ni Oda nak cerita pasal Galela punya giant tu lah kan. Rupanya adakah ini yang dimaksudkan dengan hint tersebut kan. Untuk spoiler ni sahaja memang gila. Sebab dengan pendedahan spoiler ni nampaknya macam je Devil Fruit Loki tu naga. Tapi itulah, aku bukan nak argue, aku just wondering lah. Sebab Loki ni dah macam cross reference dengan untuk Thor punya karakter kan, yang ada hammer Mjolnir tu kan. Dan sepatutnya watak Loki tu diisi lah dengan watak yang bernama Thor. Tapi seolah-olah diganti pula dengan Loki. Dan nama hammer pun diganti pula dengan Ragnir, bukan Mjolnir. So dekat sini ada kemungkinan juga terbang yang dimaksudkan oleh Loki tu bukanlah daripada kemampuan ataupun ability Devil Fruit dia, tapi mungkin daripada kemampuan hammer dia tu. Sebab kita pernah tengok Thor menggunakan Mjolnir untuk terbang. So mungkin dari situlah Loki terbang. Ni bukan aku nak oppose ataupun aku nak menantang nak beri tantangan terhadap idea yang Loki berkemungkinan ada Devil Fruit naga. Ini just cadangan lain sahaja kan. Ini aku punya thought yang lain untuk menambahkan lagi kita punya seri dalam tekaan kita terhadap Devil Fruit apakah yang Loki ni makan kan. Okey, ni aku nak share pasal teori yang nakama kita share tu dalam grup WhatsApp Scoverto Clan. Teori ni berkenaan Ragnir plus Usopp. Teori ini datangnya daripada channel yang bernama Manga Nation. Katanya Usopp nanti akan dapat upgrade Thor level selepas arc Elbaf ni tamat. Dari awal lagi Oda telah foreshadowing yang Usopp akan mendapatkan hammer pada masa hadapan. Bahkan kemenangan besar pertama Usopp pun ketika menentang Chu, iaitu sejenis fishman di Kokoyashi Village juga, dia menggunakan hammer. Lepas tu dekat Arabasta, dia berjaya mengalahkan salah seorang anggota Barak Works juga menggunakan 5-ton hammer. Manakala dekat Tri Lebak, Usopp mengalahkan Perona menggunakan 10-ton hammer pula. Walaupun kenyataannya hammer-hammer tu bukanlah seberat tu pun, tapi win is a win lah kan. Dan sekarang ni Elbaf ternyata memang wujud satu hammer besar yang bernama Ragnir, dan sekarang menjadi milik Loki. Dan kita dah dapat melihat sedikit sebanyak sejarah Ragnir dengan Loki sebelum-sebelum ni dalam menerusi chapter-chapter lepas, which is dia sebenarnya adalah penjaga Devil Fruit legenda Elbaf. Dan setelah bertarung dengan Loki, Ragnir telah tumbuh minat dengan Loki dan membenarkan Loki memakan Devil Fruit legenda Elbaf itu dan menjadi pets untuk Loki, kerana yes, Ragnir diterapkan dengan Devil Fruit sejenis tupai. Jadi bila pendedahan pasal tupai itulah segala-galanya seolah-olah jadi terkait dan masuk akal. Sebab Oda beberapa kali pernah melukis dalam cover art ataupun color spread Usopp dengan tupai, tapi bukanlah dekat sini tupai yang sama dekat Elbaf. Tapi persoalannya, apakah perkara yang suka dilakukan oleh tupai? Mereka gemar memakan seeds. Dan apakah yang Usopp tanam di Thousand Sunny? Sejenis tumbuhan yang dipanggil pop greens yang dia dapat di Boyne Archipelago, which is nanti tupai itu boleh makan sebanyak-banyak seeds yang dia nak. Cuma masalah utama dekat sini adalah hammer tu setia dengan Elbaf dan melindungi para gergasi di sana. Tapi dekat sini trik dia, Usopp pun selama ni beberapa kali juga menyelamatkan bangsa giants kan. Dia mungkin kali ini juga akan membantu dalam menyelamatkan bangsa giant sekali lagi. Dan dengan melakukan demikian, dia mungkin akan mendapat respect daripada Ragnir si tupai itu, yang mana mungkin membuatkan dia ingin follow Usopp dalam Thousand Sunny. Jadi di sini tetap Luffy akan mendapat kru ke-10, tapi bukanlah Loki, tetapi Ragnir the Hammer the Squirrel. So what do you think dengan teori ni guys? So I guess that's all lah I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Untuk spoiler 1171, nanti keluar full spoiler aku akan share lagi, okay? So that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi Scoverto, kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.